Perasan tak weh, GC Norway ni pun ada salib juga guys. Kalau korang tak percaya, korang boleh tengok video ni sampai habis. So untuk GC Norway ni, kalau orang biasa dia ingat benda ni adalah design baju lah. Just jalur dekat baju, bintang tak nampak macam salib pun. Sebab yang salib yang kita tahu bentuk macam cross tu kan. Korang tahu Norway ni pun ada salib juga. Dan dipanggil salib Nordic. Salib Nordic tu apa pula bang? Pening betul. So untuk salib Nordic ni, dia berbentuk sengit sikit. Dia bentuk sengit belah tepi tu lah. Dan kalau korang perasan dekat negara-negara Scandinavia macam Sweden, Norway, Finland, Denmark, Faroe Island, negara-negara belah atas dekat Greenland tu, kawasan situ, diorang akan pakai bendera yang berbentuk salib, salib sengit tepi tu lah. Dan tu nama dia salib Nordic lah. Tahu salib ni ada berbagai-bagai jenis salib lah. Ada salib Celtic, salib St. George, salib Malta. Banyak lagi lah salib-salib ni. Dan Parli memang suka kaji bab-bab salib ni. Bukan sebab Parli fanatik salib, tapi Parli nak tahu sama ada GC Polar sesuatu tim tu ada salib ataupun tidak. Dan bolehlah Parli buat konten untuk korang. Ni pesanan untuk non-Muslim kat luar sana lah. Orang Islam bukan takut pada salib, tapi orang Islam tak nak pakai simbol agama lain lah. Agama lain tu korang punya logo. Kita orang Islam tak boleh pakai lah simbol agama lain. Bukan salib je, agama Buddha, simbol agama Buddha ke, simbol agama Hindu ke, kita orang memang tak boleh pakai lah. Dan isu untuk GC Norway yang ada salib besar ni, bila mana salib dia sangatlah besar lah dekat baju tu. Macam Portugal ni dia tak ada salib sangat, kecuali dekat logo tu. Dan Parli pun dah tukar dah logo dia jadi logo tak salib macam ni. Kalau Norway tu dia tak ada logo salib dekat baju, boleh je nak tukar logo je. Tapi masalahnya baju Norway tu dia dah ada design salib dah. Macam mana nak tukar? Kan, macam mana nak tukar? Melainkan kita buat design, kita keluarkan design baru macam ni yang tak ada salib langsung. Ini bolehlah pakai kalau design macam ni. Apa pendapat korang tentang GC Norway ada salib ni? Boleh komen kat bawah.